hati-hati. Jangan main-main. Serius, berhenti. Saya mau koktel. Mari kita pergi. Koktel, mudah. Saya sudah sediakan semuanya. Oh, jangan ganggu saya. Saya tahu banyak resipi. And saya akan membuat koktel yang paling berbeza dari air koktel. Bersebut akan membuat sendiri yang gulai lollipop yang lazat. Untuk ini berbeda dengan sirap berwarna. Seterusnya tambah lebih banyak gulai ke dalam air mendidih. Tunggu sebentar dan sudah tambahkan larutan yang terhasil ke dalam sirap. Sekarang adalah bahagian yang paling sukar. Kita perlu mengambil batang, pasangkan penyepit khas pada batang tersebut, celupkan batang ke dalam larutan yang terhasil. Sangat penting agar batang tidak menyentuh dasar gelas. Oh ya ampun. Saya akan tidur saja. Sudah tentu. Dengar Atuk, tolong beri saya strawberry. Oh, sudah tentu. Tiada masalah, Chef Samantha. Ini strawberry Anda. Terima kasih. Ya. Aduh, baiklah. Terima kasih. Lepi je pierces cocktail a chef and rice and strawberry with strawberry. Was a Sprite with cheeser. Abi serve further cocktails that chap. Sekarang mari kita teruskan. Saya perlukan sedikit mangga cincang dan ais. Kita akan kisar ini dengan teliti juga dan ke dalam gelas. Lapisan ketiga akan berwarna biru yang dibuat daripada beri. Ben, mari kita hias koktel ini. Oh, apa ini? Atuk, matikan jam loceng awak. Ya teruk. Oh, gadis, saya minta maaf. Saya tidak tahu ia begitu bising. Tidak, lihat saja. Sekarang masa untuk membuat koktel. Untuk memulakan, tepi gelas perlu dicelup dalam gula. Dalam gula serbuk sebenarnya. Seterusnya, letakkan lollipop dalam gelas. Dan isikan dengan Sprite. Tada, koktel sudah siap. Emma, kamu semua belum buat koktel lagi. Ayo, jom! Oh ya, saya perlu cepat. Sama silver glass, semakin banyak gula-gula yang boleh diisi. Untuk permulaan, gula-gula marmalade, mari kita mulakan. Ya, and apa Skittles, game terkanikit ais. Asas koktel ini ada di the Fanta ini. Kiumarege by the way. And terberap lagi gula-gula marmalade untuk hiasan. Selepas tu, sure ia berbentuk hidupan laut. Ia akan lebih menarik. Jane, semuanya sudah siap. Semua koktel kelihatan sangat menyelerakan. Tak tahu nak mula dari mana. Mari kita mulakan dengan Amazon. Apa? Cia juga dengan marmalade. Betapa hebatnya. Saya sangat suka. Mari kita lihat apa yang chef telah sediakan untuk saya. Luar biasa. Tetapi saya mengharapkan lebih. Hanya kegilaan kimia dari profesor ini yang tinggal. Saya harap saya tidak keracunan. Ia sangat sedap. Wah! Jadi siapa yang menang? Sudah tentu awak. Ini yang paling sedap. Oh ya, saya tahu itu. Dalam pusingan kedua, saya mahu Anda membuat es krim untuk saya. Oh, perlu rasa sirap. Apa yang awak buat? Ice cream? Baiklah, jadi begitu. Itu sahaja. Dengan mudah. Oh, di mana saya harus mula? Saya rasa saya akan buat bola ice cream dahulu semuanya dengan bantuan kimia. Seterusnya, sirap coklat. Saya akan tuangkan ke atas ice cream basil dan bola itu sendiri. Dan sedikit taburan berwarna. Tidak akan merugikan. Sesuatu yang kurang. Skittles, saya pasti Skittles. Baiklah. Oh, saya baiklah itu sudah boleh. Sekarang gula-gula perlu dikeluarkan untuk cungkil gigi. Dengan aspria dan justru hiasan untuk ice cream. Ice cream perlu dimasukkan ke dalam peti sejuk beku supaya mengeras secepat mungkin. Saya isi acuan dengan gula-gula dan tuangkan sedikit soda. Dan ke dalam peti sejuk beku. Baiklah. Itu Chef, apa yang telah Anda lakukan? Nine trial star fresher. Saya mau dengan chin coklat putih. Ain bayuk. Kuncian lot Berlin bersalmin puan ke dalam coklat. Senai kacau semuanya dengan teliti.
Seterusnya, saya perlu mencelupkan belon ke dalam coklat. Mari kita lakukan ini sekarang. Meniupnya dan ke dalam coklat. Wah, apa yang dia buat? Hei, kemana awak pergi? Terkesima. Aham. Coba perlu yang belon saya di situ. Oh, you're up for hitting your ice cream di hot cake. Lit bertaus sedikit. Emma, saya tidak perlukan peti sejuk lagi. Ia milik awak semula. Sekarang referensiamos di sharp caramel. Suri pasti diwasyuhuyur jadi rai cantik dan perut coklat kira sepatutnya menutupi ice cream. Baiklah, ia juga akan menarik untuk menghias hidangan saya dengan beri dan menuang sirup caramel panas di atas coklat. Kenapa awak nampak cemburu sangat? Emma, ayolah. Betul. Ice cream saya juga sudah siap. Lihat, ia menjadi sangat cantik. 3 ice cream buah yang lengkap. Ya, Jane cuba. Kita akan tahu sekarang. Mari mulakan dengan kamu, Emma. Sedap. Saya cuba dengan bersungguh-sungguh. Mari kita teruskan. Mari kita lihat apa yang Profesor telah sediakan kali ini. Baiklah, bagaimana? Sedap. Oh ya, idenya hebat. Kedua-duanya sedap dan cantik. Saya teruja, tetapi masih ada karya agung menunggu saya dari chef. Hidangan Samantha kelihatan paling hebat sekali. Saya suka. Anda menang. Sudah tentu. Kali ini, saya mahu awak buatkan saya kek cawan. Wah, ayo. Kek cawan? Oh, mudah. Emang saya tidak beremsurven dengan banyak dan semua untuk baik setawan baik sebab mesyang scientist akan membantu saya lagi. Saya bakal coba sentuh kek daripada larutan saya. Oh, dan kalau lebih berguna untuk setahun mencipta krim, bukan hanya tuangkannya ke dalam kelalang dan campurkannya dengan larutan saya yang seterusnya. Sekarang itu adalah bom. Namun, saya tidak pasti bahawa benda ini boleh dimakan. Tetapi anda mesti setuju bahawa kek cawan saya kelihatan sangat luar biasa dan hebat. Oh ya! Baik. Azarang termasuk karya agung. Oh, perempuan-perempuan. Bagaimana kamu suka? Apa maksud kamu? Saya sudah masukkan kek cawan ke dalam ketuhar, sedang berjalan lancar. Dan sekarang saya akan tunjukkan karya agung saya. Oh, Dan saya belum mula lagi. Walaupun, kenapa tidak guna tin cook? Hebat, kek cawan saya akan jadi asli. den de skouwen zit hamburger. Den waring en chiller betoffer niet te waar eet mee stouwen bears en zwouwen er der cream bawaden je zo. Cream en sugar te bajadi en otte den de exubanen er cream waarde dubben te dat een je. Stream ka di kabaring face ya agar berbuat cake chua berbeda piangid. Is pertigai rambut mencaman buat stay wajah lucu itu. Lihat betapa comelnya ia menjadi. Oh, kek cawan saya hampir siap juga. Oh, panasnya. Panas! Oh, terus dari ketuhar. Saya tidak sengaja melakukannya. Secara umum, jangan ganggu saya. Saya masih perlu menghias kek cawan dengan krim putar, memulihkan dan marmalad Haribo. Ya, lebih tepat lagi. Marmalade Haribo apa? Saya dah tak ada lagi. Jane, bagaimana awak suka? Emma, mari kita mulakan dengan kek cawan awak. Awak juga boleh minum melalui straw. Hebat! Setuju. Hanya ia tidak berfungsi dengan straw. Saya lebih suka makan dengan garpu. Mari kita lihat. Sedap. Bagus. Dan apa benda menjijikkan yang Profesor buat untuk saya? Blah, apa ini? Apa? Tidak. Saya sendiri tidak tahu. Baiklah, tidak. Dan apa yang akan mengejutkan saya dengan yang Samantha punya? Itu memang hebat. Ini adalah satu lagi kemenangan untuk chef profesional. Should I was stars and severing force next to Sam? Cabaran pertama. Wah, adakah itu limau nipis?
Nampaknya nenek tidak sabar untuk mula memasak. Dia mula memotong lemon kepada kepingan yang kemas seperti ini. Kami letakkan dalam gelas besar. Gula kecilku. Wah, pelan-pelan nenek. Apa yang lemon ini buat pada awak? Tenang. Tidak mengapa. Tambahkan air berkarbonat. Bagus. Sekarang kita sedang dalam perjalanan. Sedikit ais dan pudina. Kerja yang bagus, nenek. Sekarang giliran chef. Sekarang saya akan tunjukkan cara membuat limau sebenar. Sebenarnya, mengikut resipi khas saya. Puntit telur, hiris nipis timun, putar irisan, heras rendah dalam gelas dengan ais. Wanginya menyenangkan. Kami tambah teh hijau ke dalam gelas, jenis kegemaran saya. Sekarang kita potong limau nipis. Kita perlu hiris dan tambah dalam air limau, serta 1 irisan sebagai hiasan. dan pudina segar. Sempurna. Wah, betapa hebatnya. Saya terleka dengan soda. Tunggu sekejap, ini idea yang baik. Tuangkan soda ke dalam gelas. Oh ya, beri adalah sempurna. Tambah gula, sedikit pemanis. Sekarang kita pukul semuanya. Tambah jisim yang terhasil ke dalam soda kita. Campurkan. Sirap beri. Lebih manis, lebih baik. Mari hias limau nipis. Itu sahaja. Kagi kiang bao ting Jane. Lihatlah limau bir. Kai rosemary waste your bavana overnight. Atau adakah dia akan suka Mari neneknya? kita tambah resipi. Saya tidak tahu. Atau mungkin limun eksklusif chef. Saya mahu mengetahui secepat mungkin. Mari coba, Mary. Mula-mula, kamu coba limun chef. Apa? Nampaknya Mary tidak menghargai rasa limun itu langsung. Tidak disangka. Baiklah, kita teruskan. Limun nenek. Tidak buruk. Ha, tadi hanya dibawasan di Badul Likhar saya Riantiorsi. Adakah Mary benar-benar paling menyukainya? Baiklah, kita ada pemenang. Ya, dan ini adalah Jane. Tahniah atas kemenangan yang berhak. Saya tidak pandai melukis. Apa? Wow, berapa banyak produk? Dan apa yang kita akan masak? Ikan? Wow. Sekarang mari kita lihat siapa yang paling mahir memasak hidangan ini. Mari kita lihat. Nampaknya nenek memutuskan untuk tidak membuang masa. Dia terus mengambil sepotong ikan dan meletakkannya dalam kuali. Baiklah, mari kita coba ikut nenek. Oh, apa bau ini? Baiklah, nampaknya ini boleh diterima. Kita boleh bermain permainan kegemaran saya sekarang. Masa diutus berbalik berikan. Sedikit garam, tiada lada. Oh, cantik, sangat cantik. Apa? Ya, nampaknya tiada siapa di sini tahu cara memasak ikan. Baiklah, tak mengapa. Sekarang saya akan tunjukkan semuanya. Pertama sekali, kita perlukan sedikit oren, beberapa rempah, dan sedikit minyak. Itu sahaja. Kami selut semua ikan dengan tepung ajaib dan menggorengnya. Oh, Sir Hamrau. Kita kami letro ini ya. Spura. Kita masukin semua ke dalam pegisar. Sedikit oren untuk rasa. Sagri ngamsi untuk Shalfori sauce kita. Percayalah, Sebagiannya kamu ada terasa 4. sangat lazat. Silver Strike itu, ikan kita telah digoreng dengan baik. Kita letakkan di atas pinggan. Sekarang kegemaran saya adalah menghidang. Inilah cara kami menghidang ikan di restoran saya. Limau dan sos istimewa kami. Itu sahaja. Akhirnya sedikit penghijauan. Sempurna. Gadis, adakah kamu bercadang untuk menyalakan api? Kamu perlu lebih berhati-hati, Jane. Lihat apa yang berlaku pada sekeping ikan kamu. Tetapi tiada masa langsung. Saya terpaksa menghidang ikan begini. Ibu skill yang berbeda. Celaukan dengan lembut. Menyala siarkan senang ikan nenek. Sempurna. Yang Fira, hidangan chef. Ya, hidangan sebegini akan dihargai di mana-mana restoran. Tetapi Mary menghargainya. Kita akan tahu. Nampaknya dia terus tidak menyukai hidangan Jane. Sekarang hidangan nenek. Sangat sedap. Tetapi tunggu. Kamu belum rasa ikan daripada chef lagi. Oh, nampaknya makanan restoran itu tidak sesuai dengan selera Mary langsung. Maaf, chef. Tetapi kali ini hati Mary ditawan oleh neneknya. Betapa manis. Sudah tiba masanya untuk pusingan ketiga. Mari kita lihat. Kek cawan, siapakah di antara peserta kita yang paling berpengalaman dalam membakar? Nenek, sudah tentu. Tahu banyak tentang membakar. Dia segera mula menyediakan adunan. Lihat kelajuan ini. Wow, hebat. Nenek telah menambah semua bahan yang diperlukan. Sudah tiba masa untuk mengisar. Pukul adunan dengan betul. Dan sudah tentu, kami tiada acuan kek cawan. Betapa cantiknya mereka. Dengan hati-hati tuangkan adunan ke dalam acuan. Oh, it's Dion. Gemawi kek cawan saudara Evan. Hebat. Kerja yang bagus, Nenek. Sekarang kita hanya perlu menunggu. Bagaimana dengan tuang masaknya?
Nampaknya beliau hampir siap. Sekarang dia masukkan beri. Wow. Gaul beri bersama dengan Cantiknya. Apa yang seterusnya, Chef? Masa untuk dapatkan acuan. Sebidangkan udah merah yang cantik ke dalam acuan cupcake besar dan masukkan ke dalam ketuhar. Sempurna. Wow, hebatnya. Apa yang saya ada di sini? Bersawar ba namang lido? Satu idea. Saya baru-baru ini melihat satu life hack. Ini dia. Itu sungguh cemerlang. Bolehkah saya membuat kicauan semudah itu? Kaunya jadi banget menarik. Baiklah, selesai. Mari kita pergi. Sekarang mari kita lihat bagaimana helah ini akan berfungsi. Tambah serbuk koko dan sedikit sirap coklat ke dalam susu. Hebat. Sekarang kita pukul. Jisim yang terhasil dicurahkan ke dalam gelas. Tuhar ternyata akan berfungsi untuk resipi ini. Terus pure yang lain. Ketuhar gelombang mikro. Baiklah, kita letakkan gelas dalam ketuhar gelombang mikro. Sekarang kita hanya perlu tunggu. Oh, dan kicauan nenek nampaknya sudah siap. Kulit yang sangat menyelerakan dan bau itu. Letakkan kicauan di atas pinggan. Sedikit gula serbuk di atas. Dan saya rasa kicauan chef juga sudah siap. Kami dapatkan ini. Selesai keluar dari ketuhar. Tentu maya kami tampar hidangan berjenama dari chef. Oh, banyaknya krim putar. Apa yang lebih baik daripada gabungan buah beri dan krim putar? Sekarang, masa untuk kicauan Jane. Oh, ia begitu sedap. Dan baunya. Dia pasti akan menghargainya. Saya akan bersyukur silakan membuat si comments video. Kita cantik Di mana saya patut mula? Baiklah, cupcake dan mug. Pelit, tetapi mari coba. Biasa sahaja. Baiklah, apalagi yang ada, mari coba yang ini. Tidak buruk, tetapi saya tidak teruja. Betapa besar ni kicauan. Ada Firdaus main doanya. Betapa sedapnya. Ya, ni senangnya. Cupcake terbaik ternyata menjadi yang terbaik. Tiada pengkritik boleh menolaknya. Ada banyak produk di sini. Apa yang kita masak kali ini? Sup? Wah, apakah sup kegemaran Anda? Tulis di ruangan komen dan mungkin dalam video seterusnya, pahlawan kita akan memasak hidangan kegemaran Anda. Nampaknya chef telah serius berkecimpung dalam memasak sup. Lihat berapa banyak bahan berbeza yang dia ada. Baiklah, tiada sup boleh dibuat tanpa air. Bukan? Sekarang sedikit krim dan mentega. Itu sahaja. Tambah spesies rempah. Wah, tenang Tuan Chef. Nampaknya bahan-bahan untuk sup ini tidak akan habis. Sekarang ada udang juga. Tampaknya Jane terlalu seronok. Mari kita lihat dia. Hei, sudah tiba masanya untuk kamu serius tentang memasak. Nenek sudah memotong semua sayur-sayuran yang diperlukan. Nampaknya sup cendawan sedang menunggu kita. Pasti nenek yang mengutip cendawan ini sendiri. Hebat betul. Tambah krim dan kacau. Hebat. Battle Rayfani siut nanek. Mau ayaw igaringi werpribar. Hiudo bakers may kavalay sakin ini. Urugin ini? Bukan itu. Tetapi bukan itu. Oh, adakah ini yang Anda perlukan? Keju. Kita masukkannya di situ. Ya, sekarang kita dalam perjalanan. Sempurna. Mari kita campurkan. Tidaklah susah sangat untuk memasak sup. Sekarang kita masukkan sedikit lobak merah. Hebat. Wah, alangkah hebatnya benda ini. Berdiala begitu kacau. Saya dasih pernah sup ni memang sempurna. Oh ya, resipi eksklusif saya. Apa pendapat nenek? Sentuhan terakhir tinggal. Bola. Tabun siapa yang akan memenangi hati, Mary? Tabun Jane ternyata sangat baik. Dan sup cendawan nenek kelihatan sangat hebat. Tetapi sup koki yang enak tidak kurang hebatnya. Terserah kamu, Mary. Mari kita mulakan dengan yang ini. Baunya pelik. Bukankah ni cendawan? Sir Fatau cendawan. Yung gatonya. Ratu Zanari. Sio, Buenito. Sirang sup yang kering. Yususiyo di sangat biasa pa. Marilah kita coba. Wow, ini adalah sup terbaik yang saya pernah rasa. Ya, ini adalah pemenangnya. Wow, Jane, tahniah. Tulis nama